Keluar tak? Macam mana nak buat ni? Dan okey, tak keluar. Sebab apa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sementara dia mencari, kita mulakan pertemuan kita pagi ini insya-Allah dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak tahu sebab apa duplicate ke extend? Duplicate extend rasa duplicate duplicate. Okey, insya-Allah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana? Sini. Sepatutnya boleh lah kan? Kalau extend ya ke? Ni dah betul dah. Setiap minggu dia akan datang. Alhamdulillah. Mesti ada juga kan, saja nak menguji iman. Okey. Baik tuan-tuan, alhamdulillah. Minggu lepas kita kongsikan tajuk fi'il madhi, sahih? Fi'il madhi, fi'il madhi. Ingat lagi tak tuan-tuan bentuk fi'il madhi? Oh, ingatlah sebab dah 2 minggu kita lalui kan. So insya-Allah kita cubalah sekali lagi melihat semula bentuk perkataan fi'il madhi, kemudian terus kita berkenalan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mencabar sikit lah. Baik, kita pergi kepada kad diagram warna kuning A. Kolom fi'il madhi, kita ambil contoh perkataan paling mudah di dunia, iaitu perkataan nasara. Boleh? Kalau dalam buku kita muka surat 99 ataupun 100, betul
Okey, kalau dalam kad diagram kuning A kolom fi'il madhi. Baik, kita pergi. Saya sebutkan kal'adah, seperti biasa. Saya sebut bil malayuiyah wa antum tadhkuruna bil arabiyah. Okey, dia seorang lelaki telah menolong Nasara. Mereka berdua lelaki. Mereka semua lelaki. Dia seorang perempuan. Mereka berdua perempuan. Mereka semua perempuan. Engkau seorang lelaki telah menolong. Kamu berdua lelaki. Kamu semua lelaki. Engkau seorang perempuan telah menolong. Kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Aku telah menolong. Kami telah menolong. Ayo, makan kat sini ada makan ya, akala. Dia seorang lelaki telah makan. Sini ya, akala. Atas sekali tu, nampak? Okey ya, akala. Dia seorang lelaki telah makan akala. Mereka berdua lelaki. Mereka semua lelaki. Dia seorang perempuan telah makan. Akalat. Mereka berdua perempuan. Akalata. Mereka semua perempuan. Akalna. Engkau seorang lelaki. Kamu berdua lelaki. Kamu semua lelaki telah makan. Apa tadi? Engkau seorang perempuan. Kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Aku telah makan. Kami telah makan. Okey, fahima, telah faham ya. Sebelah kiri sekali atas kalimat fahima. Baik, dia seorang lelaki telah faham. Mereka berdua lelaki. Cuba tuan-tuan pejam mata tengok jadi macam mana. Tak boleh ya? Ataupun tengok kat diagram tengok kat diagram tu. Okey, tak apa. Maaf muskilah. Semula dia seorang lelaki telah faham. Mereka berdua. Mereka semua fahimu. Dia seorang perempuan telah faham. Fahimat. Mereka berdua perempuan. Fahimata. Mereka semua perempuan. Kamu seorang lelaki telah faham. Fahimta. Kamu berdua lelaki. Kamu semua lelaki. Engkau seorang perempuan telah faham. Kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Aku telah faham. Kami telah faham. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita terus pergi kepada muka surat fi'il mudhari'. Muka surat muka surat 108 108 ataupun saya punya buku 107. Sama juga tu otai tu. Buku lama. Okey, tuan-tuan tengok pada muka surat 108 107 fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dalam bahasa Inggeris apa kita sebut? Present tense. Okey, untuk terjemahan dalam bahasa Melayu, kita cuba terjemahkan sedang ataupun akan ataupun sentiasa. Betul, ada 3 situ. Alhamdulillah. Ya, apa dia? Present, continuous, future. 3 sekali ya. Nampak macam hebat sebut bahasa Inggeris kan? Ada orang duduk sebelah. Okey. So ini kita terjemahkan untuk fi'il mudhari' ataupun perkataan fi'il mudhari'. Cuma untuk standardkan kelas kita ni, kalau kita nak terjemahkan menolong, takkan kita sebut sedang semua kan? Kita ambil satu lah. Kita ambil mana? Sentiasa ke sedang? Boleh? Sedang boleh So kalau kita terjemahkan untuk standardkan kita punya pengulangan bersama, saya akan sebut sedang. Dia seorang lelaki sedang menolong. Okey, tuan-tuan sebut yang suruh lah. Okey, tak apa. Kita nak berkenalan bentuk dia dulu, tuan-puan, ibu ayah sekalian. Bentuk fi'il mudhari' ni daripada asal fi'il madhi tadi, kita ambil contoh perkataan nasara. Ni fi'il madhi dalam kamus orang ada sebut nasara. Dia seorang lelaki telah menolong. Lepas tu kita jalan lah sampai bawah. Sampailah mereka semua telah menolong semua kan? Tak apa.
Bila nak sebut dalam bentuk fi'il mudhari', nasara ni orang Arab akan sebut yansuru. Okey, yansuru seperti dalam buku kita. Okey, saya kira ada warna merah tak dekat tuan-tuan? Tak ada Oh, tak ada. Yang ada buku lama ada warna merah, yang buku baru tak ada Okey, saya nak tuan-tuan tolong tandakan huruf yang berwarna merah seperti dalam buku saya ni. Ini adalah huruf yang berwarna merah, itu adalah simbol kepada dhamir yang tersembunyi dalam perkataan fi'il mudhari' tersebut. Macam fi'il madhi juga. Betul? Setiap yang berwarna merah tu adalah simbol kepada dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Okey, tuan-tuan tengok sini Tak apa, slow-slow kita pergi. Baris yang atas sekali tu huruf ya-nya, dan juga baris hujungnya itu tuan-tuan tulis warna merah juga. Nampak? Yansuru, ya berwarna merah, baris dhammah pun berwarna merah. Okey, apakah DYT-nya? DYT saya sebut Apa DYT-nya tuan-tuan? DYT-nya adalah huwa. Tengok, fi'il mudhari' yang bentuknya itu pangkal huruf ya, hujung baris dhammah, dhamir yang tersembunyi di dalamnya adalah dhamir huwa. Ma makna huwa? Dia, untuk seorang lelaki. Boleh? Jadi kalau kita terjemahkan secara sempurna untuk perkataan yang suruh, kita akan terjemahkan macam mana tuan-tuan? Dia seorang lelaki sedang menolong. Soalan yang sama saya ulang. Boleh tuan-tuan ulang soalan saya? Macam mana kita boleh dapat terjemahan dia seorang lelaki tu? Sebab ada dhamir huwa dalam perkataan yang suruh ni. Macam mana tuan-tuan tahu kata ada dhamir huwa yang tersembunyi di sini? Berdasarkan ada huruf ya di pangkal dan juga baris dhammah di hujungnya. Okey? Maka di situ kita tahulah ada dhamir huwa dalam perkataan yang suruh. Okey? Tengok simbol je. Tengok Quran. Jom tengok Quran Ustaz. Tuan-tuan cari. Tuan-tuan cari Mana Mana dia? Tuan-tuan tengok pada surah lazim ada. Pangkal huruf ya, hujung baris dhammah. Sekejap, saya carilah. Dia kena ada keyword dia. Senang sikit. Okey. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Baqarah ayat muka surat 12. Muka surat 12 ayat 77. Jumpa tak? Aywa. Awala ya'lamuna anna Allah. Atas sekali tu. Atas sekali. Sebelah kiri. Tengok yang saya punya tak apa. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu. Nampak tak? Ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu syarat dengan fi'il mudhari' tu. Tapi kita tak berkenalan dengan yang lain. Kita baru tengok pangkal huruf ya, hujung baris dhammah. Nampak tak? Ya'lamu. Okey, kalau kita terjemahkan ya'lamu itu awala ya'lamuna, apakah tidak mereka mengetahui bahawa bahawa Allah ya'lamu, dia mengetahui. Nampak tak? Tapi untuk Allah dia mengetahui tu siapa dia tu? Allah. Janganlah kita terjemahkan dia seorang lelaki pula. Sebab dia Allah kan. Jadi tuan-tuan terjemahkan dia cukuplah untuk yang bagi bersesuaian dengan siapa empunya dhamir tu.
Okey? Ma yusirruna wa ma yu'linun, dia mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka apa? Yu'linun bahasa Melayu. I'lan. I'lan. Paparkan, zahirkan, nyatakan. I'lan kan? Ya, ni ambil bahasa Melayu ni tuan-tuan. Okey, dapat? Ya, silakan. Yang awalnya yang lamu tu, Mhm. lamu tu, kalau satu kalimah satu tidak lamu ataupun tidak lamu lah. Satu kalimah ya'lamuna. Nah, tu satu ya? Itu nanti sekali lagi. Oi, memang semangat ni. Tak apa. Kita cuba elak daripada yang lain dulu. Terima kasih puan. Okey, baik, kita tengok. Patah balik kepada buku kita. Okey, tengok balik. Pangkal huruf, saya ulang Pangkal huruf ya hujung baris dhammah. Dhamir yang tersembunyi di situ adalah dhamir huwa. Okey? Setuju tak tuan-tuan? Setuju Baik. Turun baris yang kedua. Fi'il mudhari' yang pangkalnya huruf ya, hujungnya alif nun. Dia punya DYT-nya adalah huma. Mereka berdua lelaki. Jadi kalau kita terjemahkan perkataan yansurani, terjemahnya macam mana tuan-tuan? Mereka berdua lelaki sedang menolong. Boleh? Saya tulis. Mereka berdua lelaki sedang menolong. Okey. Boleh baca tulisan doktor? Refer ke mana tak tahulah. Baik farmasi boleh faham Okey tuan-tuan. Pergi kepada yang ketiga, pangkal huruf ya hujung waw nun. Tuan-tuan yang berwarna merah ni tuan-tuan warnakan merah buku tuan-tuan tak ada. Next, yang baris ketiga Sekarang kita nak pergi kepada baris yang ketiga pula. Okey, pangkal huruf ya hujungnya waw nun. DYT-nya adalah hum, dhamir yang tersembunyi. DYT maknanya dhamir yang tersembunyi. Di dalamnya adalah dhamir hum. Boleh Pak Khadijah? Okey. Lalu kita nak terjemahkan macam mana yang suruna. Mereka semua lelaki sedang menolong. Boleh? Ni kaedah pusat Kalau tuan-tuan ada kaedah lain, ialah dalam kaedah lain dia cara sebut lain sikit, tapi hasil dia sama. Baik, kita pergi kepada baris yang keempat. Pangkal huruf ta hujung baris dhammah. Saya warnakan warna merah kat sini. Tu. Pangkal huruf ta hujung baris dhammah. Apakah dhamir yang tersembunyi di sini tuan-tuan ibu ayah sekalian? Dhamir hiya. Ma makna hiya? Dia seorang wanita. Oh baik, perempuan Dia seorang wanita. Saya terbiasa sorry. Dia seorang perempuan sedang menolong. Boleh? Alhamdulillah. Setakat ni tak ada pembangkang lagi lah dalam parlimen ni. Senang buat kerja tuan-tuan. Okey. Mereka sorry. Turun baris yang ke berapa tu? Ke 1, 2, 3, 5. Baris ke-5. Ni hampir serupa tapi bukan Pangkal huruf ta hujungnya alif nun. Pangkal huruf ta baris yang ke-5 Pangkal huruf ta hujungnya alif nun. Itu DYT-nya, dhamir yang tersembunyi di dalamnya adalah dhamir huma untuk perempuan. Huma untuk perempuan baris yang ke-5. Walaupun dhamirnya sama dengan lelaki huma, betul? Cuma
Dia punya bentuk fi'il mudhari' tu lain, pangkal huruf ta, yang atas tadi pangkal huruf ya. Boleh? Cara tengok tu macam marah Okey. Baik, kalau kita nak terjemahkan tansurani, macam mana tuan-tuan? Mereka berdua perempuan sedang menolong. Okey. Baris yang ke-6. Okey, baris ke-6 ni tengok situ. Pangkalnya huruf ya. Hujungnya huruf nun pendek. Saya sebut nun pendek. Sebelum nun tu ada tanda sukun ya. Saya bulatkan sukun tu, saya warnakan merah pada tanda sukun tu. Sebutannya yang surna. Yang surna. Apakah dhamir? Aywa, dhamir dekat situ adalah dhamir hunna. Jadi kalau kita terjemahkan, apa makna hunna sebelum tu? Aywa, mereka semua perempuan sedang menolong. Okey, dapat? Alhamdulillah. Ini fi'il mudhari' saja dia nak apa, menghidupkan sel-sel otak kita. Kenapa dia tak ta kan? Itulah saya pun ada juga tanya dekat bahasa Arab. Tak ada jawapan lah. Wallahu alam. Soalan tu menarik lah kan. Mungkin masa di syurga nanti kan kita cakap Arab kan. Masa tu kita boleh tanya kot lah. Masa kat dunia, tapi tak sebut dah dunia. Masa kat syurga tu tuan-tuan dah tak mau ingat lah. Ibarat kita tuan-tuan dah penjen kan, nak ingat balik zaman-zaman awal-awal kerja dulu susah-susah. Jam payah sakit kepala naik bas dulu kan. Dulu. Sekarang dah senang. Naik Ferrari memang. Okey tuan-tuan, baris yang ke berapa? 7 Baris ke-7. Ini tuan-tuan kena ambil perhatian Peka sikit kat sini. Pangkal huruf ta, baris yang ke-7. Pangkal huruf ta, hujung baris dhammah. Apa diwati dia kat sini tuan-tuan? Anta. Tuan-tuan naik baris yang ke-4. Sama betul? Jadi macam mana tuan-tuan nak mengesani dhamir yang tersembunyi di situ? Dah sebab sama. Tansuru. Aywa, tengok ayat. Tengok konteks ayat. Kalau sedang berbicara dengan lelaki, tansuru dekat sini apa dia? Diwatinya yang di sini sekarang. Anta. Contoh saya tengah berbicara dengan Tuan Haji, saya akan sebut tansuru. Tahulah, anta lah tu. Takkan nak dalam kepala kita hiya pula kan. Melainkan kalau dia ada bini kedua. Contoh. Tak kena-mengena Okey tuan-tuan. Okey, turun baris yang ke apa ni? 8 3, 6 8. Okey, baris yang ke-8. Ini pun sama juga ni, tak apa. Pangkal huruf ta, hujungnya alif nun. Apakah diwaitinya tuan-tuan? Antuma, untuk perempuan Kalau kita terjemahkan apa? Kamu berdua perempuan ke lelaki? Kamu berdua lelaki sedang menolong. Sama tak dengan yang atas tu? Umar perempuan. Sama Baris yang ke berapa tu? 1 5. Baris yang 8 dengan baris 5 sama bentuk dia. Itu pun macam mana nak kenal dia tuan-tuan? Tengok konteks ayat juga. Tak payahlah. Kita pun kalau boleh tukarlah, bagi orang lain banyak lagi kan. Sin ke kan. Dapat? Ni sama saya bulatkan. Tansurani yang baris ke-5 dengan tansurani yang sekarang ini baris yang ke-8. Okey, lagi tuan-tuan. Boleh turun lagi? Baris yang ke-9 pula. Pangkalnya huruf ta, hujungnya waw nun. Pangkal huruf ta, hujung waw nun, diwaitinya adalah antum, kamu semua lelaki. Jadi kalau kita terjemahkan secara lengkap, tansuruna, kamu semua lelaki sedang menolong.
Cuba tengok baris yang ketiga. Cuma ketiga tu ya kan pangkal dia, betul? Baris yang ke-9 ni pangkal dia ta. Ya, silakan. Ustaz, tolong buat ayat. Maksudnya sikap perbezaan supaya saya tak boleh nak faham kami nak pick up. Maksudnya nak tahulah perbezaan. Konteks ayat tu. Okey, tak apa, kita habis dulu. Selagi mana yang sama tu kita buat satu ayat. Kita buat satu ayat. Kita habis sampai bawah dulu. Terima kasih puan. Okey tuan-tuan, turun baris yang ke berapa? 10 ni Okey, pangkal huruf ta hujungnya ya nun. Bila ada ya, huruf ra tu dipaksa baris bawah saya sebut dipaksa. Saya sebut dipaksa. Asalnya kan ru semua kan. Bila ada ya je dia kalah. Tansurina. Dhamir yang ada dekat situ dhamir apa? Dhamir anti. Tengok, dia kalah dengan siapa tu? Perempuan. Anti apa makna dia? Engkau seorang perempuan. Okey. Tansurina. Dapat masuk periksa ni tuan-tuan, insya-Allah. Tukar baris dah. Kita buat periksa fi'il mudhari' je tuan-tuan. Tempoh 5 jam. Sampai tak lulus kena berdiri depan. Ya Allah, tak boleh bayang tuan-tuan. Jangan. Mati hidup balik pun tak mau. Okey tuan-tuan, saja gurau Baik, kita pergi kepada baris yang ke berapa? Ni dah 10 dah kan? 11 Ini apa dia tadi? Domir dia antuma perempuan dia sama dengan siapa tuan-tuan? Baris yang ke-11 sama dengan baris 8. Lagi? Sama dengan baris 5. Sahih? 3 sama ni tuan-tuan. Ni yang nak minta konteks ayat tu macam mana tu kan? Tak boleh tuan-tuan buat ayat. Okey. Dia sebenarnya bila sama dia jimat kita punya space otak kita kan. Tadi orang. Okey. Tansurani. Kau cakap siapa ni? Tansurani. Baris ke-5 ke, baris ke-8 ke, baris ke-11? Yang pasti ada 2 orang. Yang pasti ada 2 orang cuma 2 orang mereka berdua ke? 2 orang kamu berdua ke? Sama ada dia perempuan ke, dia lelaki ke, mereka berdua ke, kamu berdua, betul? yes. Mereka berdua perempuan atau kamu berdua lelaki Ataupun? atau kamu berdua perempuan. Ya salah. Yang pasti Ini tak payah beri depan ni. Ni selamatlah. yang pasti Okey, dapat tuan-tuan? Tu Haji okey cara tu Haji tengok saya tu. Tak apa Haji? Dia depan sangat tak. Ya, Haji datang dengan orang rumah Tak. Seorang? Kalau ada orang rumah senang dia jadi penyelamat. Dia tak ada. Tak apa Haji, tak apa. Saya pun dulu sama juga Haji, takut kena pergi depan. Okey. Tansurna. Pergi kat sini tuan-tuan. Pangkal huruf ta hujungnya nun pendek. Saya sebut nun pendek minta maaf Okey, sebelum tu ada tanda sukun. Bacanya tansurna. Okey. Apa diwaitinya? Antunna. So kalau kita terjemahkan, kamu semua perempuan sedang menolong. Jangan duk teliang macam tu cik. Ya, kenapa fikirnya? Tak apa, silakan. budak-budak sekolah kan. Ya, Dia banyak subjek lain lagi nak belajar. Nak hafal ni lagi. Macam mana Dia besar. Dia tak fikir nak masak apa,
nak pergi segi fresh ke, tak ada. Roshamat, tak ada. Dia tak fikir. Sidai kain, lipat kain serika, tak ada. Tu yang kita marah. Layaklah ibu dan ayah marah anak kan, sebab tak lulus. Kenapa? Kau tak buat apa kat rumah kan? Kau tak boleh ingat Tan Surna. Jadi okeylah. Kita kalau anak tak boleh marah, mak tak ingat Tan Surna. Mak banyaklah Roshamat lagi apa semua kan. Okey, dapat? InsyaAllah. Tapi sebenarnya ibu ayah sekalian, sebenarnya kita punya otak ni boleh ingat sebesar mana kita punya memori ni. Kalau dengan memori Google sebesar padang kan, saya pernah tengok dia punya tempat simpan tu kan. Kita punya otak sebesar tu kan, atau kali ganda lagi? Kita 2 juta apa? 2 juta? Space ada dalam tu. Ya salah. Bumi dia lebih. Syakna Allah Ta'ala cipta. Tapi sebab dah banyak virus ada antivirus tuan-tuan. Itu orang jual kismis tu. Antivirus. Okey, tak apa tuan-tuan. Kita pergi kepada yang kedua terakhir ni apa? 11 11 12 13 betul? Baik, pangkal huruf hamzah qata' saya sebut hamzah qata' hamzah qata' ni hujung baris dhammah. Hujung baris dhammah, tentu kena tanda hujung baris dhammah. Pangkal dia hamzah qata', hujung baris dhammah, DYT-nya adalah ana. Ni nampaklah sikit simbol ana tu ada hamzah tu kan. Okey, lepas tu yang kalau kita nak terjemah apa? Ansuru, aku sedang menolong. Aku sedang menolong. Boleh? Baik, yang terakhir. Akhir kalimah. Pangkal huruf nun, hujung baris dhammah. Apa diwanya? Hujung baris dhammah. Saya tulis baris dhammah. Sekejap. Baris dhammah. DYT-nya adalah nahnu. Ma makna nahnu? Kami. Baik, laki perempuan boleh pakai. Ana dan juga nahnu, laki perempuan boleh pakai. Jadi terjemahnya apa? Kami sedang menolong. Silakan. Macam Nasoro ni semua baris atas kan. Bila kat sini jadi dhamma kan, suruh. Sod tu baris dhammah. Kenapa? Tak masuk dalam merah tu. Kenapa tak masukkan dalam merah? Sebab dia bukan simbol. Dia bukan simbol kepada dhamir. Yang kita warnakan warna merah. Tuan Haji tanya, huruf sad masa fi'il madhi pasal tak? Nasa kan? Baris atas. Masuk fi'il mudhari' kan huruf sad baris dhammah. Betul? Kenapa tak dimerahkan sekali? Itu soalan Tuan Haji. Saya jawab begini. Sebab huruf sad tu ataupun baris dhammah pada huruf sad tu dia bukan simbol dhamir. Kita warna merah ni, yang kita warnakan dengan warna merah ni adalah simbol dhamir. Okey, kalau saya tanya tuan-tuan, fi'il mudhari' yang pangkalnya huruf nun, hujungnya baris dhammah, DYT-nya apa? Nahnu. Okey, macam itulah. Tak ada maksud lain baris atas dengan baris dhammah. Maksud dia menolong. Okey, kalau tuan-tuan sebut, contohlah tuan-tuan kita, sajalah saya nak tukar nansaru juga, nak kekalkan huruf sad baris atas. Sebab kan fi'il madhi nasa kan, nasara. Nak kekalkan sad baris atas, kita kata apa? Pelat lah, pelat. Ingat jawapan saya dulu masa sebelum kita lahir dulu. Apa dia? Kalau sebut nansara, contohlah tuan-tuan, nak sebut nansaru, contoh kan, nansaru ataupun nansiru saja suka-suka. Sedangkan Arab sebut nansu, kita sebut nansaru. Dia macam orang Bangladesh sebut bahasa Melayu. Ingat, pergi. Bangladesh kata apa? Pergi. Kan? Boleh faham tak? Boleh. Tapi
Ni baru datang Malaysia kan. Betul. Tapi dia belum tukar lah pula dah. Daripada Tapi yang standard dalam kamus inilah nangsu lah, su. Dalam kamus su yang betul, sebutan yang betul. Dalam kamus tuan sebut apa? Macam akalah tadi tu tukar dia tak? Yakulu. Ya. Semua tukar je tu. Semua akan tukar. Huruf yang kat tengah tu dia akan tukar, tapi tak semestinya tukar baris depan. Dia ada kalanya baris bawah, ada kalanya baris atas yang huruf tengah-tengah tu. Tuan-tuan ikut je. Kalau dia baris atas sampai kiamat. Kalau baris bawah je sampai kiamat. Ini baris depan kan, su ni, su kan. Tuan-tuan, su je. Yang suru, nang suru, su. Sampai bila? Sampai Abang Jamil. Saya tak kata. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada cara kita jalankan. Allahu Akbar. Okey, kita jalankan tuan-tuan. Tak apa, kita jalankan berapa kali ni? 157 kali. Lunyai lah kita. Kering ayat liang ni. Boleh saya sebut bil malayuiyah wa antum tazkuruna bil arabiyah. Okey, sebab apa tuan-tuan sebut bil arabiyah? Li'annakum, kerana tuan-tuan adalah orang Arabiyun. Nahnu Arabiyun. Kan, bangga tak jadi orang Arab tuan-tuan? Mestilah bangga kan. Orang makan nasi Arab pun bergambar tak habis-habis kan. Lagi kambing tu duduk ada kat atas tu. Okey, kita buat sebutan bahasa Melayu. Tuan-tuan sebut, ibu ayah sekalian sebut dalam bahasa Arab. Baik, tengok dia punya simbol betul-betul. Tuan-tuan letak kat diagram kuning A sebelah, supaya kita terbiasa juga. Kat diagram kuning A bertujuan untuk apa tuan-tuan? Hafal. Untuk travel lah. Travel senang. Tuan-tuan nak pergi UAE Emirates kan? Betul. Ada cadangan nak pergi tengok Burj Khalifa ke? Bawa kat diagram. Okey, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, dia seorang lelaki sedang menolong yang suru. Tuan-tuan tangkap dia punya simbol tu yang suru, pangkal huruf ya, hujung baris dhammah, diwaitinya huwa. Dhamir yang tersembunyi adalah huwa. Baik, mereka berdua lelaki sedang menolong yang surani. Okey, dapat pangkal huruf ya, hujung alif nun. Mereka semua lelaki sedang menolong yang suruna. Pangkal huruf ya, hujungnya waw nun. Okey, diwaitinya apa? Hum. Mereka semua lelaki. Baik, dia seorang perempuan sedang menolong tansuru. Okey, dapat pangkal huruf ta, hujungnya baris dhammah, diwaitinya apa? Hiya. Mereka berdua perempuan sedang menolong tansurani. Okey, pangkal huruf ta, hujung alif nun, diwaitinya huma, untuk perempuan. Mereka semua perempuan sedang menolong yansurna. Okey, pangkal huruf ya, hujungnya nun pendek, sebelum tu tanda sukun. Saya lupa nak tulis ni. Okey, diwaitinya adalah hunna. Okey, baik. Engkau seorang lelaki sedang menolong tansuru. Ni yang kita minta konteks ayat tu Sekejap lagi insya-Allah. Saya hutang tu insya-Allah. Baik, pangkal huruf ta, hujungnya baris dhammah, diwaitinya anta. Baik, turun lagi. Kamu berdua lelaki sedang menolong tansurani. Pangkalnya huruf ta, hujungnya alif nun, diwaitinya dekat sini adalah antuma. Baik, kamu semua lelaki sedang menolong tansuruna. Okey, pangkal huruf ta, hujungnya waw nun, diwaitinya adalah antum. Engkau seorang perempuan sedang menolong tansurina. Okey, pangkalnya huruf ta, hujungnya nun pendek, sebelumnya ya.
Ya nun lah kita sebut. Pangkal huruf ta hujungnya ya nun. DYT-nya adalah anti. Okey. Kamu berdua perempuan sedang menolong tansurani. Okey, pangkal huruf ta hujungnya alif nun, sama dengan yang atas tadi ya. DYT-nya apa dekat sini? Antuma. Nanti kita buat ayat. Baik. Kamu semua perempuan sedang menolong tansurna. Okey, di sini pangkalnya huruf ta hujungnya nun pendek tu. Aku sedang menolong ansuru. Pangkal huruf hamzah qata' hujungnya baris dhammah, sahih? DYT-nya ana. Dan yang terakhir, kami sedang menolong nansuru. Okey, pangkal huruf nun hujungnya baris dhammah, DYT-nya ialah nahnu. Last, kita jalankan sekali lagi tuan-tuan daripada atas. Tuan-tuan boleh cuba terbang sendiri insya-Allah. Pastikan dapat tempat mendaratnya. Okey tuan-tuan, dia seorang lelaki sedang menolong. Mereka berdua lelaki sedang menolong. Mereka semua lelaki sedang menolong. Yang suruna. Dia seorang perempuan sedang menolong. Tansuru. Mereka berdua perempuan. Masya Allah. Mereka semua perempuan. Ya salam. Engkau seorang lelaki. Tansuru. Kamu berdua lelaki. Kamu semua lelaki. Engkau seorang perempuan sedang menolong. Kamu berdua perempuan. Kamu semua perempuan. Aku sedang menolong. Kami sedang menolong. Alhamdulillah. Okey. Tukar perkataan. Boleh? Saya punya tu jalan nak? Puan masih lagi ya? View kosong tak apa. Tak apa, yang penting kita rakam insya-Allah. Okey. Kita ambil satu perkataan. Apa tuan-tuan nak ambil perkataan apa? Tadi kalau kita ambil fi'il madhi apa tadi? Makan kan? Akala tukar kepada fi'il mudhari'. Akala tu bila jadi fi'il mudhari' bunyinya ya'kulu. Pangkal huruf apa ni? Pangkal huruf ya ya'kulu. Hujungnya baris dhammah. Naam. Okey, dapat? Apa nak terjemah lengkap untuk makan ni, ya'kulu ni? Dia seorang lelaki sedang makan. Boleh? InsyaAllah. Ya. Kalau ikut betul-betul kita kembali pada fi'il madhi balik, akala. Tuan-tuan kalau tanya, contohlah tuan-tuan tanya mana-mana ustaz kan, ustaz makan dalam bahasa Arab apa? Ustaz tu mesti akan jawab dalam bentuk fi'il madhi, akala. Sebab itu standard bahasa Arab dia akan pergi kepada fi'il madhi. DYT huwa atas sekali tu. Kalau kamus apa je? Macam mana? Cari kamus. Kalau kamus, cari akala fi'il madhi. Betul. Dalam kamus ya'kulu tak jumpa. Dia akan bagi akar dia fi'il madhi. Ini banyak bini kan. Jadi yang suruh tu Nasara lah. Ya betul je. Yang suruh tu Nasara lah. Apa beza dia? Kalau dengan Yakubu ni banyak beza. Apa beza dia? Yelah, yang alif je, ini kena ada hamzah ada pula. Alif tu kan asalnya A kan. Bila sebelum dia ada ya, hamzah tu dimatikan lah. Sebab ya tu kena ada. Ya. Dia tak sebutlah ya A tu, dia sebut ya saja. Macam tadi Nasara. Bila masuk fi'il mudhari', nun fi'il mudhari' kan nun tu dimatikan, yan suru. Asalnya kalau fi'il madhi na kan. Bila masuk fi'il mudhari', bila ada ya kat depan tu, yan, nun tu mati. Semua yang kedua mati.
Semua yang kedua mati ya. Okey. Baik. Semua yang kedua mati ya. Siapa anak kedua? Maknanya siapa kahwin dua, yang kedua tu mati. Okey, silakan. Okey, saya lanjut ya. Sila. Macam bahasa Arab ni sebenarnya macam yang suruh tu ikhfa. Ya. Jadi kita orang Arab nak sebut kena ada bunyi itu ataupun dia sebelah. Okey, soalan Tuan Haji ya. Yang suruh kan nun mati, yang suruh kan nun mati bertemu huruf sad kan? Kalau kita baca Quran mesti ada ikhfa lah, dengung lah kan, betul? Ahlan wa sahlan. Bangun. Tak apa. Kami tadi tengah gelap tadi, patut ambil waktu tu. Lepas ni kena masuk di awal waktu supaya waktu gelap tu ambil. Jadi orang tak stres. Dalam tak stres tu pun kurang dah ni. Okey, tak apa. Ngurang tuan-tuan. Baik, tadi soalan tadi, kalau dimatikan huruf nun mati bertemu sad jadi ikhfa, maka bacanya kena dengung. Tapi dalam kita kalau tak baca Quran ataupun perkataan tu di luar Quran, tak payah dengung lah. Tuan-tuan baca surat khabar Arab. Tak payah dengung lah kan. Jadi itulah. Kalau baca Quran okey, baca hadis pun tak payah dengung, tak wajib. Kita baca dah hati ya. Ya. Kita kena orang. Orang tu nak dengar kena ada. Tak ada, yang suruh je, tak payah yang suruh. Oi, dahsyat dia ni, memang betul-betul mahir dalam bidang tajwid kan. Okey. Itu jawapan dia lah. Baca hadis tak perlu tidak perlu meraihkan tajwid. Quran saja. Tapi dalam solat dalam solat jelah sebolehnya. Tapi kalau kita baca pelan, payah juga nak berlagu kan. Saya tak tahulah. Itu mungkinlah perbincangan para ulama tu luas sikit lah. Okey, sama-sama. Terima kasih ambil gambar kami. Orang lagi sengau dia dengar. Kalau dia sengau. Kalau dia ada penyakit sengau. Okey, yakulu boleh yakulu. Baik tuan-tuan. Tengok simbol yang ada pada setiap bentuk fi'il mudhari' untuk kita memastikan dhamirnya itu betul Baik, saya cuba dulu tuan-tuan Dia seorang lelaki sedang makan, betul? Sebutannya apa? Ya'kulu. Kenapa ya'kulu? Pangkal huruf ya hujung baris dhammah, sebab di dalamnya ada diwaiti huwa. Okey, kalau mereka berdua lelaki sedang makan macam mana? Ya'kulani. Kalau huruf kaf, nampak kaf, ku tu kan? Tuan-tuan dhammah je ku tu. Ya'ku. Ada mula ke tak nak tak nak baik. Itulah. Dia adalah pattern tu, pattern sebutan perkataan tu ada dalam kad diagram warna kuning B. Tu pattern cara orang Arab menyebut sesuatu perkataan, dia akan ikut salah satu daripada pattern tersebut. Banyak kan? Nampak je banyak tuan-tuan, tapi senang, ya Allah. Sungguh senang sungguh. Macam kita sebut apa minggu lepas, nasi ulam kan? Ulam banyak, nak makan mana satu ulam ni? Try ambil tengok tak sampai belacan, cerah habis. Macam ni nampak banyak ni. Apa ni? Kat dalam kuning B tu kan. Tak susah tuan-tuan. Tak susah, sungguh. Tuan-tuan sebut senang 40 kali, insya-Allah dia akan jadi senang. Okey, sekali lagi tuan-tuan, dia seorang lelaki. Okey, tengok kalimat ya'ku. Kaf tu bariskan dengan baris dhammah. Baik. Dia seorang lelaki sedang makan ya'kulu. Semula dia seorang lelaki sedang makan ya'kulu. Okey, mereka berdua lelaki sedang makan ya'kulani. Okey, dapat? Mereka semua lelaki sedang makan ya'kuluna. Masya-Allah. Saya ingat bulan keempat saya suruh berhenti lah kot kelas bahasa Arab ni. Okey, dia seorang perempuan pula. Dia seorang perempuan sedang makan. Tak kulu. Pangkal huruf ta kan?
Ya, hujungnya baris dhammah. Mereka berdua perempuan sedang makan. Aywa, takulani. Takulani. Mereka semua perempuan sedang makan. Yakulna. Yakulna. Okey, lam tu kan sebelum nun pendek tu ada tanda sukun kan? Yakulna. Okey. Masuk dulu, Ijaz. Ni buat saya sebut Dah masuk ni dah. Okey. Engkau seorang lelaki sedang makan. Takulu. Okey, dapat Takulu, ya salam. Kamu berdua lelaki sedang makan. Takulani. Takulani. Cendrakula tuan makan darah orang ni. Okey, kamu semua lelaki sedang makan. Takuluna. Okey, takuluna. Engkau seorang perempuan sedang makan. Takulina. Okey, takulina. Culinary. Betul. Masakan kan? Okey, kamu berdua perempuan sedang makan. Takulani. Kamu semua perempuan sedang makan. Takulna. Pangkal huruf ta, hujungnya nun pendek, sebelum tu tanda sukun. Takulna. Pangkal huruf ta, hujungnya nun pendek, sebelum tu tanda sukun. Okey, aku sedang makan. Kulu. Kulu Kulu, betul? Ada double hamzah qata' lah kat situ kan? Hamzah qata' yang pertama tu simbol, betul? Hamzah qata' yang kedua tu hamzah yang asal kan? Kulu. Cuma kadang-kadang orang Arab macam tuan belajar tajwid lah, dia ringankan bacaan macam mana, jadi kulu, betul? Itu dalam ilmu tajwid tuan-tuan kan? Mak badal, ya salam. Kan cantik di ilmu tajwid, ada bahasa Arab, boleh pergi jauh tuan-tuan. Sungguh inilah ilmu yang diperlukan oleh masyarakat kita hari ni. Jadi mak badal betul lah? Ya, silakan. Saja tak tulis, nak bagi tuan-tuan memori kuat. Padahal tak malah kan. Tak, kita sebut dulu, sekejap lagi saya tulis. Tak apa, insya-Allah. Terima kasih atas cadangan. Sebab tak boleh nak bayang tak boleh bayang Ya, silakan. Can. Orang putih minta tuan terus tulis. Dia kata orang Melayu kena jajah cepat sikit. Minta maaf. Sorry. Tak apa pun, sebenarnya saya nak betul-betul tadi, saya dah patuh dah betul-betul. Tapi dia sempat dia cakap bahasa Inggeris. Kena jajah tuan-tuan. Patutlah Melayu kena jajah. Okey, saya cuba tak tulis lah. Nak try lawan tengok. Dari awal. Dari awal. Ni orang Melayu minta nanti daripada awal. Mak Saleh minta hak tu je. Ustaz, kita tinggal satu je lagi ni kan? Itulah, dia potong satu lagi tu. Okey. Kami sedang makan macam mana tuan-tuan? Kami sedang makan nakulu. Okey, baik. Tuan-tuan baik. Yang dah boleh bayang tu tuan-tuan tak payah tulis, tapi saya tulislah sebab ni permintaan saya meraihkan puan apa tadi? Fida. Rafida. Lain ni kita cakap English lah. Okey, yakulu. Okey, tuan-tuan sebut. Saya tulis. Tuan-tuan sebut. Dia seorang lelaki sedang makan apa? Yakulu. Mereka berdua lelaki sedang makan yakulani. Mereka semua lelaki sedang makan yakuluna. Betul? Lagi saya zoom out bagi boleh tulis. Dia seorang perempuan sedang makan tak kulu.
Mereka berdua perempuan sedang makan. Takulani. Boleh Puan Fida, boleh follow? Boleh InsyaAllah. Kalau saya laju tak apa, lagi saya patah balik. Mereka semua perempuan sedang makan. Ya kulna. Slow-slow Puan Fida, tak apa. Okey, engkau seorang lelaki sedang makan. Tak kulu. Nah, rupanya banyak yang tulis. Maknanya malu nak minta. Orang Melayu kalau tuan-tuan belajar dulu luar negara majoriti tuan-tuan, ataupun belajar mesti kan, college lah apa kan, kita tak tanya kan, tak faham pun biar senyap je. Betul tak? Saya tengok kawan-kawan saya Indonesia dulu masa belajar kat Yaman, dia orang tanya, mungkin budaya dia orang kan, tanya share, habis share tu keluar, follow share lagi. Kita tak apalah, nanti aku faham kot. Nanti aku faham kot, tak apa. Okey, dapat? Kamu berdua lelaki sedang makan. Tak kulani. Okey. Kamu semua lelaki sedang makan. Tak kuluna. Masya Allah. Ya salam. Tak kuluna. Alhamdulillah. Engkau seorang perempuan sedang makan. Tak kulina. Kamu berdua perempuan sedang makan. Tak kulani. Kamu semua perempuan sedang makan. Tak kulna. Tak kulna. Okey. Qabla al-akhir. Qabla al-akhir. Ma makna qabla al-akhir tuan-tuan? Second last. Okey. Macam mana ni? Aku sedang makan. Tuan-tuan sebut nanti kita jadikan dia mat apa? Badal tadi ya. Akulu. Ataupun tuan-tuan boleh sebut dalam bentuk akulu. Tuan-tuan pernah baca ayat Amanar rasulu bima amana. Tu mana kan asalnya mana kan? Ya. Do you write two alif sabat? Don't you write the bottom and the hamza? Tolong. Sebab Ustaz tulis hamza dengan alif kan. Oh, okey. Tu tak dapat nak faham. Tak, sebab kita tulis hamzah lepas tu alif kan. Okey. Tapi ada dua ni. Dia tanya yang ni betul. Bagi tahu kat dia. Ini hamzah simbol. Simbol ana. Ni hamzah asal kalimat tu. Kan yaqulu akala daripada akala. Orang dua akala betul. Daripada yaqulu tadi kan ada hamzah kan. Okey
Boleh puan? Boleh ikut Memang pernah belajar bahasa Arab? Tak pernah, tapi boleh ikut pelan-pelan. Tuan-tuan boleh sebut akulu asal dia lah, ataupun tuan-tuan nak baca akulu boleh, tak ada masalah. Boleh. Kalau baca akulu tu akulu lah. Cakapan dengan orang akulu lah. Akulu boleh, akulu pun tak apa. Boleh difahami. Oh, batang tak ada. Okey, tak apa. Tulisan dalam Quran tak semesti sama tulisan di luar Quran. Macam kita pernah sebut tu, ya kan, ingat tak? Ada ya, sepatutnya ya, tapi dia tak buat titik kan dalam Quran kan? Kan? Ya, kita jumpa tu ya Bani Israel. Bani kan, ya tu tak ada titik. Dalam Quran tak ada titik. Tapi kalau kita tulis kat luar, boleh je nak tulis titik, boleh tak boleh tak tulis titik pun tak apa. Okey, terakhir. Akhir. Apa dia tuan-tuan? Kami sedang makan. Nak kulu. Okey. Khalas? Khalas. Banyaknya. Ada dengar tu? Tak banyak. Memori tuan-tuan tadi berapa? 2 juta. 2 juta terabyte. Bukan gigabyte lah ni. Kalau 1 terabyte, apa, kalau tanya kedai 1 terabyte ni berapa besar dia? Dia kata boleh masuk berapa, 200 filem dia kata. Ke 100 filem, 100-200 filem. Satu filem tu dah berapa besar dah kan? Beli hak kecil tu tengok sampai muntah. Okey, boleh tuan-tuan? Okey. Ada yang puasa ke? Kita nak try jalankan apa ni tuan-tuan? Ada soalan tak? Silakan kalau ada soalan. Kita buka Quran boleh? Ataupun nak tengok contoh dalam buku kita? Tengok contoh dalam buku kita lah. Sorry, terlupa lah tuan-tuan. Alamak, saya nak padam dulu apa yang telah saya tanda ni. Okey, tuan-tuan teka je dia punya dhamir Tak ada yang salah dalam kelas kita ni. Semua betul belaka. Ini tadi dah jumpa ni. Lain Okey, lain A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Mana fi'il mudhari' dekat sini agak-agak tuan-tuan? Ya'lamu. Apakah DYT-nya kat sini? DYT-nya huwa Okey, saya warnakan kat sini huwa. Macam mana tahu kata huwa? Aywa, pangkalnya huruf ya, hujungnya baris dhamma. Dapat? Baik, satu lagi mana fi'il mudhari'? Taf'aluna. Tuan-tuan pegang kat diagram kuning A ini fi'il mudhari', DYT-nya apa? Pangkal huruf ta, hujungnya waw nun. Antum. Okey. Baik, yang lain tu tuan-tuan jalankan sendiri. Sekali lagi kita betulkan, boleh? Kita bagi tuan-tuan 5 daqaiq, 5 minit. Tuan-tuan buat sendiri. La tas'al, jangan tanya orang sebelah. Cuba je, tak apa, nanti kita baca sama-sama, tengok. Cari fi'il mudhari', lepas tu letakkan DYT-nya.
Cikgu boleh cikgu? Mesti tak boleh. Itulah. Hidup cikgu. KJ. Ya. Yang ni anti tak? Betul. Okay. Yang ni nanu. Yang ni wanu. Bukan ni ba. Nampak? Qulub. Bukan, ni isim. Ini hati. Ni. Yang ni wanu. Ya dengan wanu. Ya betul. Ya dengan waw nun. Ya wanu hum. Ya, okey. Alhamdulillah. Boleh je? Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Boleh je? Siap dah. Okey kak, akak lagi cepat. Periksa dah habis dah. Bukan periksa ke UAE? Tak ada. Tak ada? Habis dah. Habis dah? Cemerlang. Alhamdulillah. Kak Fida okey? Okey nah. Belajar sampai je pasal macam ni. Tak bazar-bazar apa. Macam tu. Sampai je kan. Tapi Tak banyak persoalan sebab mesti paksa apa. Tak boleh nak. Kita kan baca macam tu. tapi boleh juga kan. Itu kaedah. Bila kita pun belajar kaedah tu lah. Banyak buat ayat tu. Kadang-kadang kita buat ayat. Tu buat ayat kan. Latihan buat ayat tu Membantu juga kan. tak bisa buat ayat tu. Bisa tak buat. Takut dia pun tak banyak perbenaran kata. Betul. Kita kan buat mufradat tu kan. Buku mufradat tu. Lupa itu. Dia pun tak ada. Dah berhenti lah. Masih cikgu. Penuh dah. Hari tu pun dia rakam tak habis lah. Tak tahu lah. Sebab mungkin saya tak buang kot dia punya video-video lama kan. Okey, boleh tuan-tuan? InsyaAllah nampak macam dah nak balik dah tu. Kalau tak ada video tak tahu mana Ustaz. Macam mana? Kalau tak ada jadual ni, tahu mana. Ya ke? Tu maknanya alhamdulillah tahulah kepentingan jadual tu kan. Alhamdulillah. Tak apa tuan-tuan, baru-baru conteng seboleh mungkin lah. Buku simpan dalam bonet ke bawa masuk rumah? Masuk rumah, masya-Allah. Dia tak buka lah kan. Dalam beg je lah. Keluarkan kat diagram saja tak boleh? Tak mahu juga. Keluar-keluar tak tahu tak pernah pula kan. Mana letak itu lah. Tak ada kan. Sibuk kan. Okey, kita tengok dulu Boleh? Kita cuba. Semua dah siap ke? Dah siap. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, kita pergi satu persatu. Innallah dah selesai ni silap. Okey. Okey. Qalu ata'jabina min amrillah. Fi'il mudhari'nya mana? Aywa. Ta'jabin ke ata'jabin? Okey, saya tandakan tak apa. Saya tak nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan sendiri kalau ada yang ada sedikit kesilapan tuan-tuan betulkan je, tak ada masalah. Ta'jabin saja nah. Ni tuan-tuan potong. Sebab ni ni kata soal. Okey, kalau ta'jabin pangkal huruf ta hujungnya ya nun, DYT-nya apa tuan-tuan? Aywa, DYT-nya adalah anti. Okey, siapa yang ada kesilapan boleh betulkan, tak ada masalah. Baik, seterusnya wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Mana fi'il mudhari'nya? Natba'u. Okey, wa tak masuk, wa tu dan DYT-nya adalah
Nahnu. Macam mana tahu kata nahnu? Pangkal huruf nun, hujungnya baris dhammah. Lagi satu, yasma'un. Apa DYT-nya tuan-tuan? Hum. DYT-nya adalah hum. Okey. Pangkal huruf ya, hujungnya waw nun. Apa mana yasma'un tuan-tuan? Yasma'un, mendengar ya. Mereka mendengar. Kalau la yasma'un, tidak mendengar. Mereka tidak mendengar. Okey. Seterusnya, afala ta'qilun. Ta'qilun. Okey, ta'qilun itu adalah fi'il mudhari'. Ada yang siapa tanda afala ke sebagai fi'il mudhari'? Kau nampak Hamzah kotor kan? Tak ada kan? Okey ya. Apakah DYT pada ta'qilun ibu sekalian? Antum. Okey, ta'qilun maksud apa? Ni bahasa Melayu kan? Akal. Akal. Kalau ta'qilun, kamu berakal kan? Kamu berakal ya. Kalau kita letak afala ta'qilun, apakah tidak kamu berfikir? Boleh ya? Apakah tidak kamu berakal? Allah Ta'ala sebut terus benda tu. Itu bahasa Quran tuan-tuan. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu berfikir dengan kalimat tafakkarun? Kan, fikir tu fungsi. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut fungsi tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut alat. Tak ada otak macam tu kan. Kalau kamu tak fikir ke? Itu lembut sikit. Tuhan sebut benda tu terus. Maknanya tengah marah tu. Okey, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Fi'il mudhari'nya ya'suna. DYT-nya hum. Okey, ya'sun mana? Ya'sun maksiat asal kalimat bahasa Melayu maksiat. Derhaka kat sini, derhaka dia tulis. Derhaka. Orang buat maksiat memang orang derhaka tu tak? Bukan, dia waw nun. Waw nun macam sama kan, sebab sebelum tu sukun kan. Ambil waw nun je. Kalau jumpa waw nun lah. Okey, lagi mana fi'il mudhari' di sini? Yaf'alun. Apa DYT-nya? Hum. Sama juga Apa makna yaf'alun? Fi'il. Buat kan? Mereka buat, mereka lakukan Betul? Baik, yu'marun. Betul? Ma makna ma hiya ad-dhamir? Dhamir kat sini adalah hum juga. Macam mana tahu kata hum tuan-tuan? Waw nun. Pangkal huruf ya, hujungnya waw nun. Masya Allah. Tak ada seorang berdiri depan Ustaz nak tanya. Ya, silakan je. Waw tu tak ada tanda sukun, tapi dia sebenarnya memang ada sukun kan? Dalam tulisan Al-Quran memang waw ya, kadang-kadang dia tak ada sukun. Kalau dalam berbahasa Arab memang tak ada lah tu. Okey. Masa nak bezakan hunna dengan nak bezakan hunna tu tak apa. Kalau jumpa waw nun kan, automatik itu. Kalau bukan waw sebelum tu baru boleh agak hunna. Huruf illah. Dekat sini yalah.
Dekat sini waw ni kita panggil waw kaurul ilah. Tapi kalau nak namakan huruf ilah boleh juga. Kan? Nak namakan huruf ilah boleh juga. Cuma dalam ilmu tajwid kita panggil apa? Huruf mat lah kan. Huruf mat lah. Ini tak nasa dia wow min ra. Mana? Yuk marun ke? Perkataan asal dia kita kena pergi pada fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia amara. Amara. Fi'il mudhari'nya salah satu bentuk dia yu'mar. Tapi ni kita tak yu'marun ni secara spesifiknya ada nama fi'il mudhari' maklum, ada satu lagi fi'il mudhari' majhul, tapi tu lambat lagi. Ini yang majhul punya. Tak apa. Yang penting tuan nampaklah bentuk dia pangkal huruf ya, hujungnya waw nun. Dapat dia punya diwati pun dah okey. Sebab itu kita punya ni kan, kita punya matlamat kita. Saya tak faham ni waktu Ustaz kata tak jumpa waw ni, confuse sikit. Saya tak jumpa waw. Tak yang waw tu tak ada tanda sukun kan. Dan dia sebenarnya sukun juga, tapi panggil hun bukan hun. So macam mana Ustaz? Okey, kalau perkataan itu hujungnya waw nun bermakna bukan hunna ataupun antunna. Contoh macam yuk marun kan, ataupun kita ambil contoh yaf'alun, sama juga kan. Tuan Haji confuse. Macam tadi puan tanya, kenapa tak hunna ataupun antunna, betul tak? Sebab hujungnya nun pendek, sebelumnya tanda sukun lah kalau ikut kat sini, betul tak? Ya. Boleh jadi hunna dengan antunna. Tuan-tuan akan confuse macam tu kan? Ya. Okey? Tapi saya kata tak. Kalau yang waw nun bukan hunna ataupun bukan antunna. Kalau hunna dengan antunna, bentuk yaf'alun ni dia akan tulis begini. Yaf'alna. Hujung dia sukun, tapi ada waw tak sebelum nun tu? Tak ada. Okey? Okey. Kalau waw nun sama ada antum ataupun hum. Cuba tengok dalam kad diagram kita. Antum dengan hum. Hum baris yang ketiga, antum baris yang ke-9. Waw nun kan? Okey. Una. Mana je? Kalau antum dia tak Pangkal huruf ta hujungnya waw nun kan? Pangkal ya hujung waw nun. Lain lah. Okey. Wow. Okay, boleh puan? Puan Khadijah okey? Puan Khadijah? Are you okay today? Okay. Tuan-tuan jangan syahid tau. Saya tengok kek sorok ni tuan. Saya takut macam mana berat pun tuan-tuan datang juga tuan-tuan. Datang dah. Sebenarnya kedatangan tuan-tuan yang berat itulah sebenarnya memberikan pahala yang lebih besar. Betul? Walaupun datang waktu parking kereta tu, Allah, fi'il mudhari'. Kan, aku nak jumpa fi'il mudhari' pula hari ni. Tak apa, datang je tuan-tuan. Saya jamin dan saya cuba berjanji, insya-Allah. Insya-Allah, janji tapi insya-Allah. Saya tak tanya seorang-seorang. Saya tanya pun saya sambil tunduk je. Jawablah. Tak apa tuan-tuan. Walaupun saya terdengar ada yang salah tu, tak apa, tak salah tu. Tak ada yang salah. Dalam kelas ini tiada seorang pun yang salah, semuanya betul belaka. Okey, jawablah salah pun tuan-tuan tetap betul. Anak kita kan buat apa-apa, cucu lah, anak dah lepas, anak zaman tuan-tuan garang tak? Cucu ni zaman tuan-tuan kalah kan? Tak apa, pecah cawan tak apa kan? Nanti nenek adalah alasan pergi Langkawi ngatuk kan? Pergi Langkawi lagi ya? Beli gelas ke semua? Tak ada kan? Pergi lagi tuan. Saya tak boleh Langkawi tuan. Bawa anak kecil, dia tarik kuali tefal tu, kemek, kena banyak 200. Dah lah tak ada duit masa tu. Zaman dulu kan,
pinjam duit kawan tu. Boleh tak pinjam duit entah ni? Sebab apa? Anak tarik kuali tefal. Saya sampai naik pejabat lah, bincang dengan dia punya pengurus. Apa nama Haji apa kedai tu? Haji Ismail. Ada lagi Haji Ismail tu? Nak pergi jumpa dia. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan, ada lagi tak? Last. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Fi'il mudhari'nya mana? Nusabbihu. Pangkal huruf nun, hujung baris dhammah, DYT-nya ialah nahnu. Sebelum ni dah ada nama. Sebelumnya ada nahnu. Dalam nusabbihu ada nahnu lagi. Itu maknanya taukid. Dia mengukuhkan lagi aku ataupun kami. Okey, yang terakhir mana fi'il mudhari'? Nuqaddisu. DYT-nya sama kan? Okey. Alhamdulillah. Ada yang tak puas hati? Okey, ada. Yang tak puas hati tu ada. Siapa dia? Sebab saya tak buat ayat, konteks ayat tadi kan? Betul? Okey, apa konteks ayat dia macam mana tuan-tuan? Macam mana kita nak bezakan? Okey, sebelum. Kalau tak sempat minggu ni, minggu depan. Jika tidak, ingat lagu tu. Okey tuan-tuan. Baik, kita pergi kepada bentuk fi'il mudhari'. Kalau tuan-tuan perhatikan ni buaya sekalian. Okey. Apakah huruf yang ada di depan ataupun simbol di depan perkataan fi'il mudhari' tu? Ya, betul. Ya, ta, alif, nun ataupun hamzah qata', nun. Betul Tak ada siapa yang bantah Okey. Jadi kalau tuan-tuan jumpa perkataan yang pangkalnya ada huruf ya, ataupun ada huruf ta, ataupun ada huruf alif atau hamzah qata' tu, ataupun huruf nun, fi'il mudhari' ke? Tanya dulu fi'il mudhari' ke? Kalau dia kata ya, dhamir apa dalam ni? Tengok ujung dia tu. Waw nun ke? Kan? Dhammah ke? Pairkan dua tu, depan dengan belakang. Tuan-tuan dapat menghasilkan dhamir di dalamnya. Nak cuba try? Dah try dah tadi kan? Dah jumpa dah kan? Tapi sebab benda tu dah tersedia depan kita kan? Kita tengok yang tak tersedia depan kita. Cuba kita buka suratul Baqarah. Sekejap, saya lupa saya ada dia punya PDF. Kita lagi berapa minit ni? 2 minit? 2 minit sebab lagi ada kelas ustaz lain. Mana saya punya ni? Al-Baqarah. Okey. Ayat yang ke-272. Ayat 272 Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu ayah sekalian, kakak-kakak, abang-abang. Fi'il mudhari' dekat sini pertama saya tanda dulu yahdi. Asalnya tu yahdiyu asalnya. Tuan-tuan jangan tanya kenapa yahdi, jangan tanya lagi tau. Saya takut tuan-tuan tanya kenapa tak ada dhammah hujung dia, betul tak? Jangan tanya sekarang, masa tak banyak tuan-tuan. Ini huruf ya tengok ya tadi titik kan? Saya titikkan. Okey, yahdiyu, apakah dhamir di dalamnya? Huwa. Yahdiyu. Okey, huwa sebab dah bagi tahu kan. Okey, mana lagi fi'il mudhari'? Yasha'u, betul? Yasha'u, pangkal huruf ya, hujung baris dhammah, DYT-nya huwa. Okey, saya sebut tadi berkemungkinan huruf perkataan yang pangkalnya itu ada salah satu daripada 4 huruf tadi, sama ada ya ataupun ta ataupun hamzah qata' ataupun nun. Berkemungkinan itu fi'il mudhari'. Cuba tuan-tuan tengok. Wama tunfiqu boleh jadi fi'il mudhari' tak agak-agak tuan-tuan? Sebab apa tuan-tuan boleh agak dia fi'il mudhari'? Pangkal dia huruf ta. Lepas tu tuan-tuan gandingkan belakangnya tu. Ada waw, sepatutnya ada nun kat situ, tapi nun kat situ dibuang. Kenapa dibuang? Jangan tanya sekarang
Dengan Yahdi tu, Roya tu tak ada rumah pun, dia tak boleh buat. Sebab tadi awal-awal saya terlupa. Saya terletak awal. Patutnya tuan-tuan kena teka dulu kan. Okey, tak apa. Tak apa puan, tak apa. Mana lagi keberangkalian fi'il mudhari' kat sini? Baca daripada sini, sampai habis. Tunfiquna fi'il mudhari'. Sebab ada huruf apa tu kat situ? Ada huruf ta, lagi? Wa nun. Okey, mana lagi fi'il mudhari' dalam ayat sampai habis tu? Tunfiqu lagi, betul? Ada huruf ta kan? Okey, kat sini ada huruf nun saya tulis awal. Okey, lagi? Tuzlamun. Ada lagi tak yang tertinggal? Ni? Kan ada huruf ya tu? Kan? Hujung jangan tanya lagi. Kadang-kadang cikgu stres cikgu no. Anak murid cerdik. Okey, tak apa. Ibtiraq mana? Mana ibtiraq? Mana sini? Tak, ini hamzah wasal. Hamzah wasal tak mau. Kita nak hamzah qata'. Okey, lagi mana? Lil fuqara illa. Tuan-tuan, saya ulang balik. Apa huruf ni? 4 huruf. Kalau perkataan tersebut pangkalnya ada salah satu daripada 4 huruf, berkemungkinan di itu fi'il mudhari'. Lepas tu tuan-tuan gandingkan dengan yang hujung, yang belakang tu. Cuma kadang-kadang yang belakang tu dia buang tau. Kenapa dia buang? Jangan tanya sekarang. Jangan tanya hari ni. Kak, jangan tanya hari ni. Macam mana nak tahu? InsyaAllah satu hari. Satu hari kita akan jumpa kenapa dia buang. Jangan syahid. Kalau hari ni Ustaz, kita tak boleh identify dia sebagai mudhari' lah, sebab tak ada tu. Tak apa, tuan-tuan teka dulu perkataan yang ada salah satu daripada 4 huruf dulu. Teka dulu kalau betul saya kata yalah, okey, saya fi'il mudhari'. Apa dhamir dia? Tengok belakang saya. Wa nun ada tak? Contoh kan? Ya nun. Kalau tak ada, bukan kot. Tak, saya kata saya fi'il mudhari' ni. Tapi belakang saya tu kena buang. Kenapa kena buang? Bukan sekarang tanya dia. Jalan cerita tu. Prom dia tu. Nanti minta AI buat lah. Okey, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'un. Okey, sampai situ. Mana fi'il mudhari' itu tu agak? Uhsiru. Sebab apa tuan-tuan boleh agak ni fi'il mudhari'? Sebab ada hamzah qata'. Hujung ni ada apa tu? Wow, mana nun dia? Kena buang tuan-tuan. Jangan tanya sebab apa kena buang. Okey, lagi mana fi'il mudhari' yang tuan-tuan boleh agak? Yastati'un. Sebab apa boleh agak fi'il mudhari'? Ada ya kat depan tu. Dapat? Wallahu a'lamu bis-shawab. Minggu depan kita sambung lagi. Yang itu semua daripada Allah Ta'ala. Kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebatlah ngajak orang cerdik ni, senang. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam. Jumpa minggu depan ya. Jangan syahid Jangan syahid. Jangan ustaz yang syahid Aduh, tu cabaran tu Allahu Akbar. Macam mana? Sama-sama. Salam. Terima kasih Ustaz. Okey je. Jumpa lagi insya-Allah. Sama-sama. Hari tak ada kelas ngaji. Oh tak ada. Kau tahu tadi pukul 12 kita berhenti kan. Cikgu saya senyap. Cakap tu kan lah.
Ustaz demam dah 2 kali tak Oh, dia? Allahu Hari Selasa Akbar. tak dia? Demam panas dia kata. Allahu akbar. Nama saya tu. Anak Osman. Anak Osman. Oh, kalau tak ada kelas memang kosong kelas ni kan? Kosong. Kosong saya gunalah ada kelas online lah. Oh. Mana nama saya? Dia sendiri. Ni Hana Osman. Hana Zakbar. Itu silap bapak. Bila bapak. Tak ikut ni kot, dia tak ikut aku. Tak ambil, itu hari ada ni. Bulan 5 ni tu tak ada tak. Saya takut dia ada nama Hana Osman Tak tahu, cuba kat Saya Hana Zakbar, takut dia tersilap. tak ada. Hana seorang je kot. Oh ni Ada? Ada 2 Hana lah maksudnya? Ada 2 Hana. Oh, satu lagi Hana? Saya Hana Zakbar. Oh, Satu lagi Zakbar. Hana Osman. Hari 7 kan? Ya, 7. Betul lah ni bulan 5 pertama. Ramai sebenarnya kan? Tapi macam Tadi 29 juga. Rasa 29 juga tadi. 29 orang. Kan mana dia datang? Mungkin dia tak datang, ada yang sakit, ada yang pergi haji ke? Kan tak tahu sini. Tak berapa kenal lagi. Kan kita tak kenal lagi. Okeylah, kita buat majlis berkenalan Kan, patut aja maraya itu. Kelas ngaji kan. Jamuan raya haji. Kelas ngaji buat? Kelas sudah kami buat gitu. Jadi secara tak langsung. Sebab dah lama kot. Kelas tu berapa lama dah? Barulah. Dah menengah ni. Ahli baru. Kalau ada yang cadang buat lah. Tak ada masalah, tak ada. Cikgu kena gerakkan cikgu. Kita buat majlis ukhuwah macam tu. Kita makin. Nanti cikgu buat. Cikgu rancang nanti kami follow je lah. Kita buat dah sorang sikit makanan. Okey, baik, sama-sama. Kakak, nanti minggu depan konteks ayah. InsyaAllah. Ustaz, apa macam mana kita dapat insyaAllah ke biiznillah? Terima kasih Ustaz Sama-sama. InsyaAllah lagi ni. Sebab tu minal Quran. Wala taqulanna li syai'in illa yaqul an yasha Allah bi'idh. InsyaAllah lebih ni lah. Sedap sikit. So kalau saya nak cakap dengan Ustaz, syukran Ustaz atau jazakallah? Jazakallah lebih baik. Sebab itu dia mendoakan. Jazakallah khairan Wa'iyyak. katsiran. Wa'iyyak. Puan siapa saya lupa nama, Fatimah. Nursia. Cara buat okey tak? Boleh ke tak? Boleh Ustaz. Nanti kena balik, kena tengok nanti Ustaz. Ya. Baru boleh betul-betul